Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zulfa Koyum melaporkan untuk TVPSS SMK Bayan Lepas. Pada 2 Julai 2026, terdapat satu lawatan penanda arasan pendidikan STEM yang bertempat di dataran SMK Bayan Lepas. Program ini bertujuan untuk berkongsi amalan terbaik dalam pelaksanaan pendidikan STEM di samping memperkukuh budaya inovasi, pembelajaran yang berasaskan projek serta pengajaran yang berimpak tinggi. Tangan ni A+ dalam tangan, insyaAllah. A+ dalam tangan. Rakam, dia kata A+ dalam tangan. Amin. Tengok ni, kreativiti tu. Dia kata A+ dalam tangan. Receipt account. Amin. Tengok. Kita lipat. A+ dalam tangan. He's very confident. How about you, boy? InsyaAllah. Saya doakan sama-sama belajar, sama-sama berjaya, okey? I try my best. I will be something in the future. I want to be a lawyer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Zulfa Koyum, wartawan TVPSS SMK Bayan Lepas, dan bersama dengan saya Tuan Haji Roland, pengarah Institut Aminuddin Baki. Baiklah Tuan, apa khabar Tuan? Alhamdulillah, syukur, sihat alhamdulillah. Tuan, saya berdiri di sini adalah untuk menanyakan satu soalan ringkas kepada Tuan. Soalan saya berbunyi begini. Apakah harapan Tuan terhadap program penanda arasan seperti ini? Alhamdulillah, pertamanya saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Pejabat Pendidikan Daerah Barat Daya, kepada Pengetua SMK Bayan Lepas dan warga pendidik dan anak-anak yang saya sayangilah. Harapannya dia ada dua keadaan. Satunya pihak Institut Aminuddin Baki, terutamanya rakan-rakan pensyarah saya semua dapat belajar sesuatu. Dia macam training school. Kalau IPGM dia teaching school. Ini adalah training school apabila pensyarah-pensyarah datang ke lapangan dan melihat sendiri apa yang dilaksanakan di peringkat sekolah. Harapan saya yang kedua sudah tentu terutamanya kepada warga SMK Bayan Lepas. Dan yang paling penting sekali ialah anak-anak SMK Bayan Lepas excellent. Yes, the Bayan excellent. The Bayan excellent, the 3 A's tu kan. Yang akhirnya nanti menjadi insan sejahtera dengan proses pembelajaran yang sangat bermakna yang diberikan oleh guru-guru yang dipimpin oleh Pengetua SMK Bayan Lepas Puan Bidayah Haji Saleh dan juga Tuan PPD Dr. Muhammad Siraj. Itu saja daripada saya. Terima kasih Tuan kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Demikianlah laporan daripada saya, Zulfa Koyum, untuk TVPSS SMK Bayan Lepas. Semoga lawatan penanda arasan ini menjadi pemangkin kepada kecemerlangan pendidikan STEM di SMK Bayan Lepas. Sekian, terima kasih.